Nak pergi sekolah ke tak nak ni? Cepat. Nak duduk depan pun bergaduh ke? Cepat. Duduk belakang aku. Apa dah? Cepatlah. Mel Duduklah belakang. Hantarlah dulu. Cepatlah Mel duduk belakang. Iyalah orang. Duduk belakang. Cepat ni. Asyik lagi duduk belakang. Cem duduk belakang Cem. Mana? Duduklah belakang. Sekali-sekali Cem duduk belakang pula. Jangan semalam. Cepatlah Mel. Duduk belakang Mel. Cepat. Malam apa? Malam tadi Mimi lagi mana? Yeay. Aduh, duduk belakang, duduk depan pun boleh jadi hal. Apa sepak-sepak ni? Iyalah. Baik. Nanti balik, Cem duduk belakang. Tahu Cem? Tahu tak? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Balik nanti Cem duduk belakang. Belakang apa? Cem balik pukul 12.20. Main balik 12.50. Gelagat anak-anak bagi-bagi guys. Pagi-pagi dah berebut nak duduk depan. Masing-masing nak duduk depan. Cepatlah. Aduh, nak cepat pula. Okey, let's go. Dah tahu nak cepat, bergaduh dulu buat apa? Macam-macam. Jom, kita teruskan perjuangan. Okey, alhamdulillah sampai. Wish, marahlah main. Sekejap je dia. Anak. Apa kena pula? Jalan-jalan. Banyak aku jalan-jalan. Dah pukul apa ni? Lepas 7.87. Ya. 7.87. Sepak ni. Cemat. Tak payah sekolah lah Cemat. Tak payah sekolah. Mat, tak payah sekolah lah Mat. Pakcik, jom lah jogging. Kita berkain ni. Cem, bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai menghantar anak-anak ke sekolah walaupun dengan pelbagai perangai, gelagat. Masing-masing berebut nak duduk depan macam-macam. Cem ni memang selalu dapat duduk depan. Dia selalu dapat duduk depan. Main ni jarang. Tapi tadi dah lambat sangat. Suruh jugalah main duduk belakang. Walaupun dalam keadaan marah, main pun mengalah. Macam itulah. Kakak kena mengalah, adik kena menang. Jom kita jogging jap. Nanti kita sambung balik. Pergi selamat pagi ke ataupun aktiviti apa-apa. RZ kita tak tahu bercerita belum ada mood kita nak meneruskan kita punya braking system. Tapi dah siap tu tinggal pasang je. InsyaAllah nanti kita siapkan dah. Korang doakan dah mood Gaban sampai untuk comeback RZ. Main baca insyaAllah. Jom jogging dulu. Apa-apa jogging dulu. Let's go. Manal. Awak cek unggar dulu. Cek unggar dulu. Macam tak payah tunggu Mel ke? Tak payah lah. Mestilah tunggu kakak sendiri kot. Woi, biar awak Mama, biar awak. Bapa, biar awak. Mana? Ya. Macam boleh gigit je nanti. Iya. Tak kena. Dia gigit kan? Tak kena. Apalah Cem Bali pun tak kena. Dia kena ni. Dah jom pergi sekolah. Hantar biar awak tu. Kita langgar. Mel, cepatlah. Jalan je lah. Okey. Okay guys, pagi tadi korang tengok Cem dengan Mel bergaduh masing-masing nak duduk depan. So balik sekolah pagi tadi, diorang keluar sekolah berlainan waktu, jadi tak adalah bergaduh. Tapi kita tak adalah rekod juga tapi kita salah tekan. Papa, Jadi kapan tolak tak je, dapat Papa. post pagi tadi punya cerita balik sekolah. Tolak. Tolak? Aduh, Cem nak minta tolak pula. Baik tak payah bawa basikal je ni kena tolak. Lah, nanti nak balik. Sekali sebab nanti Papa lambat. So, pergi sekolah agama ni. Cem naik basikal. Woi. So, pergi sekolah agama ni Cem naik basikal. Mel naik motor. Mel tak siap lagi.
Jadi tak adalah bergaduh. Masing-masing nak depan, nak belakang. Jadi kita rekod Mel pula pergi sekolah. Macam pergi sekolah petang ni dia suka naik basikal. Tak tahu kenapa. Pagi kenapa tak suka naik basikal jam? Ha? Macam sana sikit jam. Bapak dekat semak dah ni. Tak ada tempat bapa. Ha? Tak ada tempat nak parking. Pagi-pagi tak ada tempat nak parking? Tak ada. Oh, pagi-pagi tak ada tempat nak parking ke jam? Ha? Parking je lah kat tangga bawah tu. Mana boleh. Kenapa? Kena rembat. Tak ada lah. Tak ada siapa nak rembat basikal buruk macam ni. Basikal buruk. Buruk. Apa-apa pun gelagat anak kita layan je lah guys. Yang penting diorang mau sekolah, jangan bonteng. Weh, ada orang kat belakang. Jam, slow jam. Jatuh nanti. Jangan langgar air. Kat sini kena kayu. Daripada rumah kena tolak. Kenapa lalu situ? La ilaha illallah. Bukan je. Jangan lah musikal. So bawa bekal. Ayam gunting lah. Air teh ais lah. Macam-macam je. Penat tak kayu musikal? Tak. Kenapa tak penat? Bawa apa tolak? Kacau kayu. Main tipu pergi sekolah tolak. Baik pergi naik motor je pergi sekolah. Tak nak. Nanti, Hmm. nanti papa ambil lambat. Oh, balik sekolah. Okey, buat mic tu. Bye. Bye jam. Belajar rajin tu. Okey, bye. Bye. Okey. Alhamdulillah selesai. Bye. Bye jam. Bye. Okey, alhamdulillah selesai menghantar Cemboy pergi sekolah petang. Pagi buat hal bergaduh, nak pergi sekolah bergaduh, balik sekolah bergaduh. Pening macam-macam. So, kejap lagi kita hantar Mel pula. Cem dah selesai. Mel pula gelagatnya lain macam sikit, dia suka pergi lambat-lambat. Naik motor berebut duduk depan. Macam adik-adik je. Padahal dia kakak duduk belakang lah kan. Adik duduk depan. Macam-macam hal. Okey. Apa-apa pun kau tunggu kejap lagi. Gelagat Mel pula pergi sekolah petang. On. Alah. Setakat on benda lah ni. Apa dia hal? Kecilnya. Ha, setakat tutup lampu bilik. Apa hal? Okay guys, sekarang ni kita nak pergi hantar Mel pula. Duduk belakang. Iyalah. Ni betul. Maknanya pagi-pagi tu sajalah cari gaduh dengan Cem. Kami kata Mel pakai kain. Pergi sekolah pagi? Pakai apa? Seluar? Luar lah. Ya. Mel, cuba pagi-pagi tu gaduh Mel dengan Cem. Mel dia redo macam je. Mel kan kakak duduk kat belakang. Dia jadi gaduh. Ha? Dia tadi gaduh. Apa pasal pula? Mel dapat dulu. Lepas tu Mel dah lama tak duduk depan. Bukan Lepas tu masalah. tiba-tiba dia nak duduk depan lagi. Bukan masalah siapa dapat dulu, siapa tak dapat dulu. Mel kan kakak, dah besar, duduk kat Belum. belakang. Waktu Mel buat salah, papa kata Mel dah besar. Waktu Mel tak buat salah, papa kata Mel kecil lagi. Dia tengok keadaan lah. Tengok keadaan semasa. Kalau setakat duduk depan tu, Mel dah besar duduk kat belakang. Macam gitulah. Kawan kakak tu, tingkatan satu, duduk depan juga. Mana ada kakak duduk depan? Kau gila? Di kawan kakak. Oh, kawan kakak. Tingkatan satu. Papa ingat kakak. Papa ingat kakak. Kalau kakak macam mama duduk depan dah. Kakak bawa motor. Memang duduk depan. Okay guys, alhamdulillah. Kita sampai sekolah dah. Macam-macam gelagat guys budak-budak ni. Penin jadi bapak ni. Penin. Kayu. Alright man. Dah sampai man. Ini dia. Alright. Bye. Mel, kawan Mel senyum tu. Mel. Bye. Balik ni jangan minta rojak pula. Tahu? Okey, selesai. Hantar seorang lagi anak. Macam-macam guys. Gelagak anak-anak. Ada yang gini, ada yang gitu. Jadi rumusannya. So, apa-apa pun, yang penting diorang mau sekolah, kita ikutkan je rentak apa yang diorang nak, memandangkan keadaan semasa. Kalau bukan-bukan tu, kita bantai je. Kalau setakat kecil-kecil sikit-sikit tu, kita layan je lah. Jadi sampai sini saja.
Gaban punya perkongsian gerak anak-anak. InsyaAllah nanti kalau balik sekolah petang, sekiranya kalau Gaban ada masa, kita rekod lagi lah. Biasanya petang Gaban akan pergi jogging. Mama yang akan ambil dia balik sekolah. Cem balik sekolah naik basikal. Jadi Gaban-gabankan dulu video untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.